Sebabkan berbuka hari ni tak nak makan nasi, so kita nak buat lemon chicken. Dia ada rasa masam-masam manis, ayam pula crispy macam ni. Jadi jom kita start. Bismillah. Okey, mula-mula kita perlukan tepung goreng ayam dan campurkan dengan air. Ni kita nak buat dia punya wet batter lah. And then boleh masukkan ayam dan perapkan sekejap. Lepas tu untuk coating pula kita nak guna teknik double breading macam ni. Korang boleh renjes-renjeskan sikit lebihan tepung tu sebelum goreng dalam minyak yang panas sampailah masak dan crispy macam ni. Lepas tu boleh ketepikan dulu. Kemudian dalam pan boleh panaskan minyak. Tumiskan 2 ulas bawang putih sampai layu sikit dan boleh masukkan air. And then kita nak guna juga cordial daripada brand Sangkuit ni. Jangan ingat air je boleh buat tau. Makanan pun boleh juga. Lepas tu korang boleh masukkan dalam 2 sudu untuk Sangkuit lemon, 2 sudu Sangkuit oren. Masukkan madu sikit dengan potongan buah lemon. Lepas tu boleh masakkan sekejap. Dan untuk bagi kuah ni lebih pekat, kita nak masukkan bancuhan tepung jagung dengan air dan masakkan je sampai dia mendidih macam ni. Masa tengah panas-panas tu bolehlah tuang dekat ayam goreng tadi dan sedia untuk dihidang. Ni kalau buat makan macam tu pun sedap dah. So selamat mencuba.